Pohon cinta yang dekat belakang tu kononnya cerita cinta antara seorang lelaki Cina dengan seorang puteri Raja Palembang. Katanya pokok ni simbol kisah cinta antara lelaki Cina Tan Bun An dan puteri Palembang Siti Fatimah. Kisahnya, selepas mereka berdua ni berkahwin, kemudian mereka pun pulang bawa 7 hadiah berbentuk botol atau tempayan hasil pemberian orang tua Tan Bun An. Waktu dia buka botol pertama tu, dia terkejut sebab dalam tu hanya ada sawi je. Jadi disebabkan dia tak puas hati, dia pergi buang ke semua 7 botol tu ke dalam sungai Musi. Tapi waktu dia nak buang hadiah yang ketujuh tu, dia terpecahkan dan dalam tu rupanya ada harta. Jadi dia pun menyesal dengan perbuatan dia pun terjun ke dalam sungai Musi sebab nak cari balik hadiah yang dia pergi buang tu. Pengawal dia pun terjun nak tolong. Bila Siti Fatimah ni duk tunggu kedua-dua yang tak kembali, dia pun terjunlah ke dalam sungai Musi tu. Akhirnya, kesemua tu pun hilang dengan harta-harta tu. Itulah kisahnya. Dan pokok besar ni hanya simbol percintaan mereka berdua. Tapi malangnya, orang ramai jadikan pokok ni tempat khurafat pula. Di sana, tulis nama pasangan dan sebagainya, kemudian adalah kepercayaan-kepercayaan tertentu. Kalau siapa yang nak pergi ke sana, cukuplah ambil gambar saja ya.